Okey, sedap tak makan ni? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, kita boleh tengok kantin yang tuan-tuan perempuan sumbangkan pada tempoh hari. Inilah hasilnya. Jadi anak-anak boleh makan dengan selesa, dan inilah kemudahan hasil daripada tuan-tuan perempuan sumbangkan kepada pondok Rehab Abada ini. Mudah-mudahan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenar Ramadan yang bakal tiba, kita insya-Allah membuka peluang seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menajah slot berbuka puasa dan juga sahur untuk buat anak-anak kita ini. Insya-Allah mudah-mudahan memberikan mereka semangat untuk teruskan pengajian ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Sumbangan yang tuan-tuan puan-puan memberikan pahala yang berkekalan dengan ilmu yang dimanfaatkan, dan juga bangunan ataupun kemudahan-kemudahan yang kita gunakan hasil daripada tuan-tuan dan puan-puan sumbangkan, insya-Allah. Ad-dallu ala khair kafa'ilih. Seperti mana orang yang menunjuk kepada kebaikan, seperti itu jugalah orang tu melakukan perbuatan tersebut. Walaupun kita berpuasa, kalau kita puasa seorang diri, pahala tu untuk diri kita. Jadi kalau kita beri makan anak-anak kita ini, jadi pahala mereka juga, pahala puasa mereka juga dapat kepada kita, tuan-tuan. Jadi rebutlah kebaikan tersebut, pahala tersebut, mudah-mudahan mendapat ganjaran pahala yang berkekalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan, rebutlah peluang ini.